Dunia nasyid ni kejam sebenarnya. Kejam bila saya gagal dalam battle beli tiket konsert intim. Diorang kena tahu saya ni fan tegar kot. Saya tahu lagu Kasih Kekasih, Impian Kasih, Kasih Kekasih. Dah sebut dah Kasih Kekasih tadi. Dah orang lain boleh pergi konsert, kenapa saya tak boleh pergi? Mula-mula dia cakap nak beli satu tiket je. Lepas tu dia suruh saya create account pula. Suami saya ni pernah ada sejarah beli dekat scalper. Bila orang tu lari, dia salahkan saya pula. Apa yang saya buat? Saya cek OTP sekarang, OTP. Sekarang OTP. Oh, OTP? Bateri I habis. Bateri habis. Charger mana? Terang lah. Tak boleh slow sikit lampu ni. Air ni dia ada minta tolong dengan saya. Yalah mentang-mentang saya ni pakar kan. Pakar IT. Saya punya tahap pakar ni sampai dah pakai VPN Jepun. Untuk battle tiket ni dah tak payah risau. Saya dah sediakan ni. Nampak ni equipment saya. Laptop, iPad, kompresor. Yang tu makanan saya lah. Pasal saya memang dinner lambat. Saya percaya kalau tiket tu bukan milik saya, mungkin milik akaun kedua saya. Tadi aku letak slipper kat mana? Kami sebenarnya tak sangka. Kami juga yang terdapat tiket. Tapi ada juga yang pakai kabel. Ustaz, minta just satu tiket Ustaz. Mana yang tak dapat tiket itu? 1 Februari 2026, konsert Nur Kasih di Aziata Arena. Tiket pun kita akan mula jual 24 Oktober ni. Bila? Sekarang ke? Alah, kalau pasal upah tu akan tak payah risau lah. Saya ambil dalam 1,500 je. Sang, on spot sekarang, on spot. Itu kira cincai lah tu. Manalah I ingat password akaun tu dah lama dah. Saya tak kira. Apa pun yang jadi kali ni, saya akan pastikan saya dapat.